Apa kita nak makan ni? Nah. Korea. 1 hour later. Ini saya. Atau mana cakap Korea? Yeah, boy. Kita nak makan menu Korea kembali. Dan kita ada apa guys? Kita ada 2 jenis menu Korea yang kita beli dekat Big Food Festival Bandar Tasik Puteri. Ini kedai CEO Korea number 1. Sekarang kita berada di CEO Korea nombor 1 guys. Nak cari apa? Nak beli CEO Korea nombor 1. So ni kita pilih 2 menu. Satu spicy tteokbokki. Bukan, Tteokbokki roast. tteokbokki roast besar macam ni. Besar macam ni je guys. RM7. 15. Ibu silap RM15. What? Boleh. Boleh. Dan ini kita ada crystal noodle add on dengan punya Bulgogi. bulgogi beef bulgogi yes. Harga dia Sama RM15. RM15. Okey, boleh lah Baiklah. Jom. Ada yang murah dekat First Fest tu. Betul? Tapi kita dah pakai apa? Kita akan nyampurin guys. Biasalah. Kita nyampurin lah guys. Nyampurin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Crystal noodle guys. Macam ni boleh. Apa crystal boleh nampak luar. Nampak luar, nampak dalam. Nampak dalam. Dalam ni macam banyak jadi. Macam banyak je. Dalam tu dia sikit. Campurin dengan yes. Tteokbokki. Ada Tteokbokki telur roast. rebus ya tteokbokki dia. Okay. Wah, begini jadi ada macam kita panggil apa? Dalam Fish cake. fish cake kan? Boleh lah, 2-3 kapal. Boleh lah. Okay, boleh lah. Dia apa kan? Kita kata-katakan sikit nampak banyak. Tu guys. Cukup tak cukup, kita makan je lah yuk. No. Jom lah kita makan. Jom lah. Tak sabar lah. Kita undang dulu lah. Spicy ke? Oh, sedap lah. Tapi sedap lah. Sedap ya. Ni kita rasa tahan. Okey. Sopan pertama untuk korang. Tak nak? Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah sedap ni. Ini memang sedap gila kau. Serius lah. Sedap lah. Okay, mahal tak apa, ini sedap. Sumpah yang ni sedap. Bismillah. Kombinasi sempurna. Pedas tak ada, manis. Manis-manis daging ni, manis-manis. Dah. Makan daging ada. Lagi sedap. Indra tteokbokki ni sikit. Ini sedap. Time makan. Ini tahu pula guys. Ini tahu. Abang macam tahu sebenarnya.
Ada spicy, ni ada spicy sikit. Rasa plus. Tahu saya. Dia ada creamy tu, tapi dia ada agak-agak flat sikit. Flat. Sikit lah dia punya creamy tu. Antara salah satu makanan favourite. Yes. So selalu beli dekat Cuma yes. So jadinya bila compare dengan yang ni kalah. Yang ni kalah. Tapi tu bagi dia lembut. Kenyal-kenyal lembut. Lemak. Tahu sangat. Kan? Kita nyamperin. Pedas tu dah ada dah. Kena makan daging lah tak? Nah, daging okey. Ni favourite mama ni. Lama mau makan macam agak manis sikit. Dia dah ada pedas. Tak. Mana ya? Daging ni. Agak manis sikit. Terus dia agak kenyal-kenyal. Ambil kan?
Ini saya. Atau mana cakap Korea. Situ. Mana mau baik. Last lah. Sembang kenyang. Okay. Terus mau hari ni makan banyak. Golong apa? Sedap. Okey lah, sedap. Sedap. Ada pit. Mau makan? Tteokbokki roast dia bagi dalam 7. Crispy noodle dia bagi dalam 8. Okay guys, terima kasih sudah nonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Ya. Yeah, boy.